Kisah rakyat Buntat Teloh mengisahkan seorang pemuda kampung bernama Teloh yang memiliki buntat ajaib, sejenis batu kecil yang kononnya berkuasa. Buntat itu dikatakan mampu memberi tuah, menarik rezeki dan menghindar bahaya. Namun, Teloh menjadi tamak dan bongkar, menggunakan buntat itu untuk kepentingan diri. Satu hari, buntat tersebut hilang secara misteri. Hidup Teloh mula ditimpa malang dan kesusahan. Barulah dia sedar, kebergantungan kepada benda tanpa iman membawa musibah. Kisah ini mengajar supaya tidak taksub dengan benda gaib dan kekal bersyukur serta rendah diri. Kisah rakyat Buntat Teloh mengisahkan seorang pemuda kampung bernama Teloh yang memiliki buntat ajaib, sejenis batu kecil yang kononnya berkuasa. Buntat itu dikatakan mampu memberi tuah, menarik rezeki dan menghindar bahaya. Namun, Teloh menjadi tamak dan bongkar, menggunakan buntat itu untuk kepentingan diri. Satu hari, buntat tersebut hilang secara misteri. Hidup Teloh mula ditimpa malang dan kesusahan. Barulah dia sedar, kebergantungan kepada benda tanpa iman membawa musibah. Kisah ini mengajar supaya tidak taksub dengan benda gaib dan kekal bersyukur serta rendah diri.